Serial ini sudah tembus lebih dari 1 miliar penayangan. Sekilas, serial ini menceritakan kisah Baiduri yang terjebak dalam suatu organisasi keagamaan sesat bernama Jihad Ummah. Organisasi ini dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Ilman atau yang akrab disapa Walid. Dalam serial ini mengandung beberapa adegan kontroversial yang jadi sorotan publik. Meski hanya fiktif belaka, adegan dalam film Bid'ah yang diperankan oleh Walid sukses memicu emosi para penonton. Salah satunya yang terkenal adalah adegan di mana para jemaah meminum air bekas mandi Walid dengan dalih mendapatkan keberkahan dari sang guru. Selain itu adalah kritik terkait pelecehan terselubung yang dilakukan oleh Walid kepada remaja putri di organisasi tersebut. Karakter Walid yang sejak awal memberikan kesan sebagai sosok ayah bagi para jemaah. Mengenai isu ini, pengarahnya ataupun penerbitnya memberikan jawapan bahawa filem itu sekadar membawa mesej agama. Sedangkan kalau nak bawa mesej Islam, unsur kelucahan sama sekali tidak diperlukan. Malah ia jelas-jelas bercanggah dengan prinsip Islam itu sendiri. Mesej Islam akan tetap sampai tanpa elemen kelucahan. Begitu juga matlamat yang baik tidak menghalalkan cara. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Al-ma'asi la tataghayyar ila at-ta'ah bin-niyyah فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تتقلب طاعة." Maksiat tidak berubah menjadi benda baik atau disebut ketaatan dengan niat. Maka tidak sepatutnya orang yang jahil memahami hal ini secara umum. Daripada sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Lalu menyangka bahawa maksiat boleh bertukar menjadi benda baik. Beliau menjelaskan lagi, wa niyah la tu'assiru fil ikhrajihi an kaunihi zulman wa 'udwanan bal qasduhu al-khair bisyarri ala khilaf muqtada syara' syarrun akhar fa in 'arafahu fa huwa mu'anidun li syara' wa in jahilahu fa huwa 'asin bi jahlihi id talabul 'ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dan niat tidak memberi kesan dalam mengeluarkan sesuatu perbuatan daripada sifatnya sebagai zalim dan kejahatan. Bahkan berniat melakukan kebaikan melalui sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan ketetapan syarak itu sendiri adalah satu kejahatan. Jika seseorang mengetahui hal ini, maka dia adalah seorang yang menentang syariat. Dan jika dia jahil mengenainya, maka dia tetap berdosa kerana kejahilannya. Kerana menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan bagi setiap Muslim. Jelas daripada kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, terdapat beberapa perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama, niat yang baik tidak menghalalkan cara yang salah. An-niyah salihah la tubarriru wasilah. Sesuatu perbuatan yang bersifat zalim, maksiat atau melanggar syariat tidak boleh menjadi kebaikan hanya kerana niat seseorang itu baik. Contohnya, mencuri untuk membantu orang miskin. Nak jadi Robin Hood kononnya. Tetapi ini adalah perbuatan yang haram walaupun niatnya membantu orang lain. Yang kedua, melakukan kebaikan mesti mengikuti ketetapan syarak. Tak boleh reka sendiri. Mesti ikut apa yang telah agama tetapkan. Seseorang tidak boleh menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum Islam untuk mencapai tujuan yang baik. Jika sesuatu perbuatan bercanggah dengan agama, maka ia tetap salah daripada sudut agama itu sendiri. Yang ketiga, menentang syariat adalah kesalahan yang besar. Apabila seseorang tahu bahawa sesuatu perbuatan itu bertentangan dengan Islam, tetapi dia tetap melakukannya atas alasan niat yang baik, dia sebenarnya sedang menentang hukum Allah. Secara sedar, secara sengaja. Ini boleh berlaku dan boleh membawa dia melakukan dosa besar yang lebih besar dan juga melakukan satu perkara yang dianggap sebagai tersasar dari kebenaran yang disebut juga dengan kesesatan. Yang keempat, kejahilan bukan alasan untuk terlepas daripada dosa. Seseorang yang melakukan kesalahan kerana kejahilan tetap dianggap berdosa. Islam mewajibkan setiap Muslim untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama, agar tidak terjerumus dalam kesalahan tanpa sedar. Yang kelima, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Kejahilan dalam urusan agama bukan alasan untuk melakukan sesuatu yang salah. Oleh itu, setiap Muslim bertanggungjawab untuk belajar dan memahami hukum hakam Islam agar dapat beramal dengan betul. Kesimpulan sahabat-sahabat daripada kata-kata Imam Al-Ghazali itu, Islam sangat menitik beratkan niat yang ikhlas. Tetapi niat saja tidak cukup jika cara yang digunakan
bertentangan dengan syariat. Oleh itu, setiap Muslim perlu memastikan setiap amalan dia selari dengan ajaran Islam dan berusaha mencari ilmu untuk mengelakkan daripada melakukan kesalahan dalam beribadah dan bermuamalah. Mungkin juga sahabat-sahabat, babak lucah yang kita digembar-gemburkan ini merupakan elemen kontroversi terancang bagi tujuan untuk menarik penonton melalui konsep bad marketing is marketing also. Andai plot ini merupakan instrumen pemasarannya, maka ia lebih teruk di sisi Islam. Rasulullah SAW dikecam pengusaha sebegini yang menggunakan elemen yang teruk, yang buruk dalam production mereka. Sabda Nabi SAW, inna tujara yub'athuna yawmal qiyamah fujjara illa man ittaqallah wa barra was sadaq. Sesungguhnya para peniaga, businessman, businesswoman ni akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan fujar, orang yang buat dosa, melainkan mereka yang bertakwa kepada Allah serta melakukan kebaikan dan bersikap yang benar, yang jujur. Hadis ini adalah hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat-sahabat, drama yang popular itu, drama bid'ah itu sebenarnya kalau dilihat kembali, dia ada mesej yang cukup baik, iaitu bagaimana seorang yang kurang ilmu agama boleh terjerumus dalam ajaran sesat. Tetapi masalah dia ialah cara penyampaian mesej itu perlu diperhalusi agar tidak melanggar batas syarak. Kita juga melihat bagaimana kumpulan sesat dalam drama ini, dia gunakan ayat Al-Quran, dia guna zikir yang betul, tetapi amalan mereka jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka bukan sekadar menyelewengkan makna ayat-ayat suci untuk menjustifikasikan ajaran mereka, malah menggunakan pendekatan psikologi dan ketakutan bagi menundukkan pengikut agar taat secara membuta tuli kepada pemimpin mereka. Konsep menganggap pemimpin mereka sebagai wali adalah satu fenomena yang berbahaya kerana ia membawa kepada pengkultusan individu. Dalam banyak ajaran sesat, termasuk ajaran-ajaran seperti tarikat, pemimpin dianggap sebagai manusia suci yang mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan. Kononnya, pemimpin mendapat wahyu ataupun ilham khas yang tidak boleh dipertikaikan. Dengan cara ini, segala tindakan pemimpin, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, diterima tanpa soal oleh pengikut. Ini menimbulkan keadaan eksploitasi agama yang sering membawa kepada penyalahgunaan kuasa, termasuk dalam aspek kewangan, sosial dan bahkan amalan yang menyimpang seperti pernikahan batil. Rasulullah SAW menegaskan bahawa tidak boleh mengkultuskan seseorang hingga ke tahap dianggap maksum atau memiliki hubungan khas dengan Allah. Nabi kata, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu memuji aku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa ibn Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sahabat-sahabat, hadis ini larang sikap pengkultusan individu, bahkan terhadap Rasulullah SAW sendiri. Maka lebih-lebih lagi pemimpin kumpulan ajaran sesat tidak boleh dianggap suci atau maksum sehingga segala tindakannya diterima tanpa soal. Salah satu contoh penyimpangan yang ditampilkan dalam drama bid'ah ini adalah cara menikahkan pengikut yang menyeleweng. Nikah yang dilakukan tu bukan melalui wali yang sah atau mengikut rukun perkahwinan dalam Islam, tetapi dengan kaedah yang dicipta oleh pemimpin kumpulan ajaran sesat itu sendiri. Dalam cerita ni yang berlakon itu adalah Faizal Husin. Ini sejalan dengan modus operandi kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang sebenar, di mana mereka mengubah hukum agama dengan alasan mendapat wahyu baru atau mendakwa bahawa ajaran mereka lebih tinggi daripada syariat Islam yang telah ditetapkan. Selain itu, unsur manipulasi agama sangat jelas dalam kumpulan ajaran sesat yang ditonjolkan di dalam drama ini, yang merekrut, mengawal pengikut-pengikut mereka. Mereka menggunakan teknik brainwashing, menjanjikan pengikut ganjaran spiritual seperti syurga atau status tinggi di sisi Tuhan mereka jika mereka patuh. Kemudian mereka tanam pula rasa takut akan azab dan laknat jika mereka menentang pemimpin. Teknik ini juga sahabat-sahabat digunakan oleh kumpulan ajaran sesat di dunia nyata pada hari ini seperti GISB, di mana pemimpin mereka dipuja secara melampau, segala arahan dianggap sebagai perintah mutlak dan pengikut diasingkan daripada keluarga serta dunia luar agar lebih mudah dikawal. Perkara seperti ini bukan sekadar wujud dalam
dalam drama tetapi telah menjadi realiti. Oleh itu, filem yang baik seperti ini boleh menjadi sangat buruk apabila tidak menjaga batas-batasan agama dengan betul. Oleh sebab itu, kita berharap video seperti ini tidak lagi diulang-ulang. Cerita, drama seperti ini tidak diulang-ulang, apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Dewi boleh. Aduh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Masya Allah. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Tak. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti Waduh. Yang tersinggung berarti ya Walid. Walid. kejahatan.